Nak balik raya, ini checklist penting untuk kereta. Yang pertama, minyak enjin. Tarik dipstick, pastikan paras minyak antara F dan L. Kalau warna dah hitam pekat macam kopi, tukar cepat. Yang kedua, coolant. Cek tangki simpanan air radiator, pastikan penuh. Ingat, jangan buka penutup radiator masa enjin panas, nanti memancut. Yang ketiga, tayar dan tekanan angin. Cek bunga tayar. Kalau dah botak, tolonglah tukar demi keselamatan. Jangan lupa cek tekanan angin, termasuk tayar spare. Selalu kita lupa tayar spare ni. Bila nak guna, rupa-rupanya kempis. Yang keempat, sistem brake. Kalau tekan brake ada bunyi atau rasa bergetar, itu tanda brake pad dah nipis. Yang kelima, bateri kereta. Tengok kepada bateri. Kalau ada sebut putih, cuci sikit. Kalau dah lebih 2 tahun, pak tukar. Baik pergi cek kedai dulu. Yang keenam, lampu dan signal. Periksa betul-betul lampu brake, lampu depan dan signal menyala atau tidak. Penting ni untuk komunikasi dengan driver lain ke atas jalan. Yang ketujuh, wiper dan air pencuci cermin. Kalau penglihatan pada cermin agak kabur, tukar bilah wiper baru. Penuhkan juga air dalam tangki wiper. Yang kedelapan, kit kecemasan. Pastikan anda membawa jumper kabel, lampu suluh dan kotak pertolongan cemas dalam kereta. Dah settle semua ni, baru boleh bergerak dengan tenang. Ingat, biar lambat asal selamat sampai ke pangkuan keluarga. Selamat Hari Raya dan selamat pulang ke kampung. Dapat sesuatu? Jangan lupa like, follow, komen dan share.